Assalamualaikum kepada penduduk-penduduk Saintek Tasik Gelugor. So kat belakang saya ni kita ada buat rumah full wiring. Kita tambah point aircon, kita pasang kipas, tambah kipas dan juga tambah banyak plug lah. So kalau untuk perumahan Saintek ni kan, perumahan macam ni lah. So perumahan yang macam ni dia tak datang dengan point aircon, point heater pun tak ada. Lepas tu dengan plug dia pun sikit. Lepas tu kipas hanya bagi hook dekat ruang tamu dengan bilik bawah saja, dan bilik master bedroom. So lagi dua bilik tu kita pasang support dan kita letak hook untuk pasang kipas. Okey, jom kita tengok apa yang kita buat. So kita tengok apa kita buat. Okay, so kat sini kita ada tambah satu plug. Ini dia. So kita ada pasang rail lamp ni. So lampu satu. Okay, dengan lampu bulat-bulat downlight. So untuk aircon kita tengok kat sini, kita tarik daripada sini. Lepas tu kita bawa naik atas sebab kita nak pasang point dekat tiga bilik aircon, bilik kat atas lah. So kita ada satu point aircon. Lepas tu plug bawah tangga. Ni kita tambah. Okey. Kipas lampu. Dengan sini kita ada 4 plug. So kita akan buat piping sini. Piping untuk washing machine. Sini. Jom kita naik atas. Okay, so dekat atas kita tarik daripada bawah. Daripada bawah kita buat satu point aircon, satu kipas, satu lampu. So kat sini kita ada pasang kabel semua kat sini. Dan situ satu point, and then satu point. Satu kat sini heater. Heater masuk sini. Okay, so untuk rumah Saintek ni agak tricky sikit sebab dia tak ada point aircon dengan point heater. So kita kena tarik semua daripada DB lah. Kita akan tarik semua daripada DB. So bilik atas ni memang tak ada point aircon. Kita pasang point aircon lah untuk bilik 1, bilik 2 dan bilik 3. Dan lagi satu, untuk Saintek ni developer dia tak bagi tau hook kipas. So untuk dua bilik ni tak ada hook. Yang ni tak ada hook. So dia tak ada hook, dia tak ada support sebenarnya. So kita pasang support. Kita pasang hook untuk bagi dia kuat lah untuk pegang kipas. Okay, alright. So kepada penduduk-penduduk Saintek Tasik Gelugor, so anda boleh buat macam ni lah. Alright. Assalamualaikum.